Kebun kami kena serang dengan monyet. Kalau dulu masalah dengan babi dan monyet, sekarang ni masalah babi aku rasa dah settle. Projek besar-besaran kami sekarang nak trim pokok di sekitar kawasan pagar elektrik. Kawasan sinilah yang jadi jambatan untuk monyet keluar masuk. Tapi pokok yang ini bukan masalah. Cuma nak potong buang sebab dah mati. Pokok yang ni pula sebab dahan dia dah sapu ke tanah. Ini pokok cempedak. Jadi tempat bergayut monyet keluar masuk sebab dekat kawasan luar sana ada pokok jering. Galah yang berat tu satu hal. Bila potong dahan tak jatuh sebab masih melekat tu satu hal lagi. Ini memang masalah, problem. Area sini adalah pot monyet kumpul. Jadi elok kasih clear tempat dia binatang lepak. Dahan potong, timpa wayar elektrik memang dah biasa. Nasib baik tak putus terus. Nak. Apa? Saya bagi duit kat pakcik. Hai, terbalik lah. Apa dah kena bagi duit kat abang? Dah ambil lah. Ni batang-batang apa nama teja ni pergi jual bang. Awak tak mau. Kata ni nak. Apa nama dahan, satu dahan cempedak besar tu kena ni dekat ha. Tu dah potong tak simpan putih hujan. Kan tak putih kan? Baik. Dia main pada ujung sana, main ujung sampai nak potong kan tak potong. Potong kan tak potong. Habis tu semua lari tu. Semua lari pakai tinggal ni. Weh, tengah oh, tengah Dah tu 4 kilo. Habis tu angin sekali dengan angin tu. Asyik dia. Kita punya dua pintu tol tu. Dia magic terkopak-kopak. Oh, bangun. Depan pintu kan ada minyak putih. Semut eh. Ha.
kerja sendiri ni macam ni lah. Kalau tak boleh membanting tulang macam ni, susah nak berjaya. Semangat kena tinggi. Tanam pokok pisang berbulan dah. Pokok pisang cenguih keramai rambut. Pokok pisang cenguih keramai rambut. Hai, penin. Okey, cut. Dah. Okey. Ini betul. Alhamdulillah, akhirnya nampak hasil juga pokok pisang kami. Aku tak pasti bila masa kena balut. Adakah masa mula keluar jantung atau bila dah keluar buah? Tapi sebab takut monyet kacau, maka kami balut masa keluar jantung lagi. Pokok ni tinggi, aku tak tahu apa nama pokok ni. Ini buahnya, aku tak tahu nama apa. Macam pulasan sikit-sikit. Walaupun dah balut, monyet masih dapat detect dan kacau. Memang kena balut tambah ni. By the way, terima kasih Fenrir dari Google AI sebab buat voice over untuk aku. Sama-sama. Saya teruskan ni. Untuk komersial, anak pokok pisang sepatutnya kena buang untuk bagi pokok induk dapat banyak nutrien dan buah lebih berkualiti. Tapi sebab lalai, maka banyak anak pokok tumbuh tinggi kami tak buang. Aku korek ambil 10 anak pokok untuk tanam semula. Ada yang kata kena ambil dari induk yang dah berbuah. Ada yang kata dari induk muda pun okey. Aku belasah je. CCTV pun dia kacau sampai jatuh. Mungkin dah rosak sebab nampak macam Asnul dah ganti baru. Nampak macam ada second cameraman kat situ. Korek guna mesin senang sikit, lubang tak luas dan mungkin dalam sikit tapi okey je. Terus. Keluar.
Putih. Pecah. Oh. Lepas tu minyak tak masuk Tak masuk. Sebab dia tak ada, dia ada udara kan. Ha. Tercot lagi. Habis. Tinggal satu aja kan? Satu lagi tak apa. Pucuk. Lubang aku letak baja akar, lepas tanam aku tabur baja NPK 15. Cuma aku terlupa nak siram. Sepatutnya kena siram lepas tanam. Baru mencuba-cuba. Ini dinamakan oleh ni namanya folia, baja folia. Baru mencuba setelah berapa lama tak buat. Bertahun tu. Banyak tahun. Banyak tu. Banyak tahun sebab kami punya infrastruktur banyak rosak disebabkan oleh monyet. Jadi kena banyak bertindak. So sekarang dah mula lapang, projek pun dah kurang maksudnya lebih kepada folia sekarang. So menggunakan polmin, booster dengan starter, sedikit gam pertanian dan juga racun serangga 505. Berapa sukatan tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Belasah je, campur ikut ratio yang agak-agak kami cubalah pertama kali. Pada waktu petang ataupun pada waktu pagi. Tengah hari tak boleh, sembok pada pangkal ataupun batang bagi dia lembab. Jadi mudah-mudahan dia naik pucuk tu lebih kemas. Cantik. See you. CCTV ni pun kena kacau, nampak macam sengit. Pokok pisang dekat sini dah hampir setahun. Aku ingat lagi kami tanam 9 hari bulan 2 tahun 2025. Naik sikit monyet kacau, last kali ini jadinya. Pokok durian pun dia kacau juga. Kalau suka dengan video ini, sila like, share, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih.